Pulau Pinang merekodkan 36 kluster influenza setakat minggu epidemik ME ke-41 tahun ini melibatkan institusi pendidikan seperti tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Daripada jumlah itu, 9 kluster dikesan dari ME1 hingga ME39, diikuti 10 kluster pada ME40 iaitu 28 September hingga 4 Oktober dengan 418 kes kumulatif, manakala 17 kluster lagi direkodkan pada ME ke-41. Menurut laporan Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, tiada kematian atau mutasi baru dikesan dan semua kluster berada dalam keadaan terkawal. Pada peringkat nasional, Kementerian Kesihatan sebelum ini melaporkan 97 kluster influenza dikesan pada ME40 malam 2025, meningkat ketara berbanding 14 kluster pada minggu sebelumnya. Pulau Pinang antara 5 negeri tertinggi dengan 10 kluster, selain Selangor 43, Kuala Lumpur dan Putrajaya 15, Johor 9 dan Kedah 5 kluster. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dungeon membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.